Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua my friend yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina serta Brunei yang mana dan juga berada di seluruh dunia seluruh cakrawala yang memahami bahasa Melayu. Okey, video kali ni Papa Rock nak reaction sikit berkenaan dengan banjir yang berlaku di utara semenanjung tanah Melayu ni, di mana kawasan padi ni digenangi oleh air. Astagfirullahalazim, kesian betul lah. Kita tengok kalau banjir tu gila dah. Dan juga keluhan petani berkenaan dengan kemusnahan jelapang padi tu yang luasnya Papa Rock tak tahulah, mungkin ratus ekar ke ribu ekar ke. Kalau tengok luas mata memandang, dah jadi sawah padi tu dah jadi macam kolam air dah tengok. Habis. Bermakna apa? Bermakna kawasan padi yang dah dinaiki air tu mereka tidak dapat untuk menuai padi. Bermakna tak tahulah berapa ribu tan yang kita menanggung kerugian. Kita tak dapat nak tuai disebabkan banjir yang melanda. Okeylah, tanpa buang masa kita tengok. Kita tengok. Okey, ini dia ini dia yang Papa Rock ambil daripada APT yang diambil source dia daripada Reuters. Kita tengok gambar daripada drone berkenaan dengan jelapang padi tu. Apa luas mata memandang tu. Gila lah. Dalam bendang saya tu macam lot lah. Air dengan alun dia pun kuat, angin kuat. Lepas tu sampai sekarang pun tak nampak padi lah. Pasal bendang pun dah dalam kan. Lagi padi pun kecil lagi. Tak 25 hari bulan, hujan sampai 2-3 malam turut lah. Lepas tu saya pun macam dekat rumah, saya tengok yang app cuaca tu, cuaca memang buruk lah. Hujan turun berturut-turut. Lepas tu saya bawa naik lah macam barang-barang dekat rumah kan. Jadi untuk sawah padi tu pun habislah, pasal kami dah start menabur dah dalam seminggu. So jadi dia kata apa, dia start menabur dalam seminggu. Bermakna dia semai lah benih padi kalau tak silap Papa Rock. Dan yalah, Allah Akbar, apa yang berlaku tu satu benda yang kita pun tak boleh nak kata apa lah. Yalah, musim terkujur kan, nak buat macam mana. Dan aku pun tak faham lah, kerajaan minta tolonglah, kerajaan buatlah empangan ataupun sebagainya, saliran dan sebagainya kan. Tolonglah peruntukkan lah, walaupun mungkin makan orang kata tu belanja yang besar, faham lah tapi ini apa, food security tau. Padi ni, sawah ni adalah food security untuk kita kan. So jadi kita tidak boleh untuk melengah-lengah ataupun orang kata tu nak bermain silap mata ataupun nak ambil sambil lebar dan sebagainya lah. Sebab apa? Tengoklah, ini berapa ribu ekar ni tanah apa sawah padi yang dah tenggelam ni. Rasa-rasa tu berapa ribu tan yang kita rugi. Dan benda ni berlaku bukan setakat di Malaysia, mungkin di tempat-tempat atau negara-negara yang kita import padi seperti Vietnam, Laos ataupun Thailand, India, Pakistan. India dengan Pakistan dia ada kemarau pula. Okey. Dan di ASEAN ni, Asia Tenggara ni macam Vietnam dan juga di Thailand ni, mereka pun menerima nasib yang sama macam kita, banjir dan sebagainya. Dan kalaulah katakan mereka tutup stop ekspor beras keluar terutama ke Malaysia kan,
Apa jadi? Sedangkan kita pun tahu keluaran beras kita ataupun keluaran padi kita hanya 60% lebih saja. Okey, dan juga keluaran padi beras tu, padi jadi beras tu hanya lebih kurang dalam 40 ke 50% saja. Tak sampai separuh pun kalau tak silap aku. Kalau tak silap aku lah, ikut data yang terkini daripada Mardi dan sebagainya. So jadi ini adalah satu, orang kata tu, sepatutnya orang kata tu satu lonceng kecemasan ataupun alert untuk kerajaan ambil perhatian sungguh. Yalah, petani tu dah kesian, berapa ribu dia rugi kan. Kalau dah orang kata contoh kos satu relung tu 1,000, ini berapa ribu, berapa ratus relung dia kena kan. Berapa puluh, berapa ratus ribu, entah mungkin juta kot kan. Dia dengan kawan-kawan dia kena kan, petani-petani kita kan. Aduh, kesian. Okey, kita sambung video ni Kesian siut, kesian. Tengok kan. Banjir kali ni dah macam kolam bagi area ni pecah rekod lah. Lagi teruk dari tahun 2005, 2010. Pasal air memang banyak. Kami pun tak sangka kata nak air nak banjir sampai naik sampai banyak macam ni. Tengok habis tenggelam kan rumah. Pekan pun habis tenggelam. Seri Pulai Kanga. Tak dari awal beli benih padi kan, sampai menajak. Lepas tu nak upah orang untuk menabur padi. Lebih kurang dalam satu relung 1,000 lah. Kos dia serelung 1,000. Yang tu pun untuk satu relung. Tapi yang kami yang buat yang lagi banyak tu modal memang tak tahulah nak kata. Sedih. Innalillahi. Pasal kerugian tu kami tak tahu lagi. Bersabarlah bang. Masa sekarang ni. Okey. Ya. Yang padi rosak tu sedih tu tak sangka dah. Nangis pun kami tak boleh buat apa dah. Cuma mula lain lah. Start buat lain. Betul bang. Kita perlu bangkit bang. Kita perlu bangkit. Betul. Semangat tu kena ada. Aku setuju tu apa yang dia kata tu. Kita perlu bangkit. Ni dia gila. Okey, itu dia tadi video yang Papa Rock kongsikan berkenaan dengan banjir yang sekarang melanda di tanah Melayu ni memang betul-betul orang kata tu apa? Kita pun tak tahu dah Tapi itulah. Okey, kita doakan yang baik-baik untuk para-para saudara kita, petani kita supaya mereka kuat, mereka tahan untuk survival, dan juga kita doakan, kita harap kerajaan kita ambil perhatian kepada petani-petani ni, bagi mereka apa juga bantuan yang diperlukan untuk diorang tanam semula dan sebagainya, untuk menanggung sedikit sebanyak kos kerugian yang diorang tengah alami lah. Tapi itulah, okey. Kita pun doalah yang baik-baik. Okey, kepada mereka yang baru saja singgah dalam channel Papa Rock ni, yang belum lagi subscribe, silakan subscribe subscribe, komen, share, like dan sebagainya lah okey, supaya apa? Supaya yalah channel ni berkembang lebih besar lagi dan lebih jauh lagi, insya-Allah. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya live ataupun kita punya video sebelum kita akhiri video kita, aku nak bagi 1-2 patah kata, iaitu kalau penat berehat, tapi jangan menyerah. Okey, assalamualaikum dan bye-bye. JB Style brother, JB Style.